Kenapa? Aku tak pernah kacau orang. Tapi kenapa orang sakit hati dengan aku? Wah, sayang. Apa ni? Sayang, kalau abang ada buat salah dengan saya, abang betul-betul minta maaf. Tapi tolong jangan sebut lagi perkataan tu, boleh tak? Mia tak nak sebut, bang. Kalau boleh perkataan tu tak nak pun keluar dari mulut Mia. Tapi tak mustahil perkataan tu kan keluar dari mulut abang. Tak, sayang. Perkataan tu takkan keluar pun dari mulut abang. Sebab Mia lah jamu abang. Mia segala-galanya untuk abang. Sayang, kalau betul kita ada masalah, kita cuba selesaikan dengan cara baik. Dan kalau betul abang ada buat salah, cuba bagi tahu dengan abang. Abang cuba betulkan. Abang tak ada buat salah. Tapi Mia tertekan, bang. Kenapa ada orang nak pisahkan Mia dengan abang? Sampai sanggup bomohkan kita. Dan Mia hanya sebatang kara, bang. Mia hanya ada anak-anak dan abang. Jadi kenapa? Kenapa ada yang nak dengki, yang nak bomohkan kita? Siapa, sayang, yang nak bomohkan kita? Siapa yang dengki dengan kita tu? Cuba kita abang. Nadia. Dia bersebahat dengan Kak Pia nak pisahkan kita. Nadia. Sayang. Mia tak akan marah abang kalau abang tak percaya pasal Nadia tu. Jangan cakap macam tu. Saya kena tahu-tahu. Walau siapa pun datang, apa juga halangan yang ada tu, kita jangan takut. Kita kan ada Allah. Cuma satu je abang minta dengan saya. Sayang, tolonglah percaya cinta abang. Yakin dengan cinta abang. Tak kira apa juga dugaan yang datang, kita akan tempuh sama-sama, ya. Tapi kenapa ada orang nak dengki dengan Mia? Mia cuma menumpang kasih suami. Mia tak minta lebih dari itu pun. Saya cakap apa ni? Saya tak pernah menumpang pun. Saya adalah sebahagian dari nyawa abang. Saya lupa, ya. Saya yang lebih dari syurga, abang. Dan abang pula buat hati benda macam tu, sayang. Ku selalu ingin kau setia di